Ini adalah ringkasan tentang dua teori reka bentuk pengajaran utama untuk persekitaran pendidikan digital. Anda pernah terfikir tak, kenapa ya kelas dah canggih dengan macam-macam teknologi, tapi pelajar tetap nampak macam tak berminat? Bahan ini sebenarnya memperkenalkan dua kerangka kerja, iaitu model TPACK dan ADDIE, yang bantu guru pastikan teknologi itu bukan sekadar hiasan, tapi betul-betul boleh buat pelajar seronok belajar. Okey, yang pertama kita ada model TPACK. Senang cerita, TPACK ni adalah gabungan tiga perkara penting: teknologi, pedagogi dan kandungan. Teknologi tu alatan digital yang kita guna. Pedagogi pula cara kita mengajar. Dan kandungan dah tentulah subjek yang diajar tu. Contohnya macam ni, nak ajar tulis email dalam bahasa Inggeris kan? Guru guna kaedah pembelajaran kolaboratif, itu pedagogi. Untuk ajar struktur email, itu kandungan. Sambil pelajar guna Google Docs untuk menulis sama-sama. Dan itulah teknologinya. Hasilnya, penglibatan pelajar terus meningkat. Baik, yang kedua, model ADDIE. Kalau TPACK tadi macam senarai bahan, ADDIE ini pula macam resepi langkah demi langkahnya. Ia ada 5 fasa, tapi yang paling penting untuk tarik minat pelajar ialah fasa analisis dan pembangunan. Dalam fasa analisis, guru kena siasat dulu apa yang pelajar perlukan. Kalau mereka suka cabaran, mungkin kita boleh guna elemen permainan atau gamification. Lepas tu, dalam fasa pembangunan, barulah kita cipta bahan yang interaktif, macam kuis dalam video atau forum perbincangan. Senang kata, TPACK ini menggabungkan pengetahuan yang perlu ada, manakala ADDIE menyediakan proses berstruktur, di mana kedua-duanya menjadikan pembelajaran digital lebih berkesan dan menarik.